Tuan-puan, simpanlah emas menggunakan duit lebihan yang kita ada. Kalau belum mampu memiliki satu, jangan sekali-sekali hutang semata-mata untuk dapatkannya. Kecuali pada barang ataupun keperluan seperti rumah dan kenderaan. Sebenarnya tuan-puan, kalau kita ikut petua orang lama, mereka hidup di bawah kemampuan. Gaji RM1,000 saja, tapi mereka asingkan 100 hingga 200 untuk simpanan terlebih dahulu. Barulah mereka belanja. Dan orang lama pun tuan-puan, dia mungkin jarang simpan kat bank. Mereka akan simpan dalam aset yang nyata seperti aset fizikal macam emas, tanah, rumah dan seumpamanya. Bila ada lebihan, barulah mereka guna untuk reward diri sendiri ataupun untuk reward keluarga. Itu pun mungkin secara sederhana. Cuma tuan-puan, sekarang ni berbeza. Orang lain ni dia lebih pentingkan berbelanja dulu, baru simpan. Kalau ada lebihan. Sedangkan tuan-puan, duit simpan tuan-puan kita kena paksa. Tunggu duit lebihan memang takkan ada. Gaji meningkat tapi belum rasa cukup. Sebab apa? Duit gaji meningkat tuan-puan, hutang pun akan meningkat. Dia rasa dia tambah komitmen hutang. So tuan-puan, jangan sekali gitu. Anak muda ke ataupun orang yang dah kerja ke, elakkan risiko berhutang tidak sepatutnya. Sekarang ni kita fokus apa? Untuk tambah kita punya pendapatan dan tambah kita punya simpanan. Supaya apa tuan-puan, bila tua nanti kita akan hidup dalam keadaan stabil, tenang, dan tak perlu pun bekerja sampai tahap-tahap nak kena bayar hutang semata-mata. Tuan-puan ingat, tambahkan kesimpanan, disiplin dalam kewangan kita, insya-Allah hidup kita akan lebih cerah. Saya doakan tuan-puan dapat lansaikan hutang dan doakan saya juga supaya jadi orang yang celik kewangan. Jadi siapa-siapa nak dapatkan bimbingan macam mana kita nak mulakan simpanan emas seperti emas kat tangan saya ni, boleh saja hubungi saya, insya-Allah saya akan bimbing anda sebaik-baiknya. Ingat, jangan tu kaya buat simpan, simpan sebagai kita kaya.